keluarganya menyamar diri orang kampung dan balik kampung dan tanam jagung. Kempeskan perut. 3, 2, 1, kempes! Tolong, Mami. Oh, anak Mana? Aku mana ada anak? Tak ada. Kaki boleh. Oh. Ya, badan budak tu kecil je. Tapi perangai menakutkan. Kaki pau, suka pau duit. Kaki pau. Oh, kaki pau. Betul ke Bobby ada ambil duit awak? Tak, cikgu. Bila saya dah besar, saya nak jadi macam Bobby. Setuju. Saya pun setuju. Dan alang-alang kita buat macam tu, apa kata kita ubah suai sekali. Itu lagi setuju. Saya setuju sebab apa itu hari 2 jam saya dah tandas sudah. Tak boleh nak bangun dah. Duduk macam tu tiba-tiba klik jam. Kita bagi banyak soalan seolah-olah kita memberi ruang kepada Bobby untuk tumbuk muka Yami. Tapi kenapa dia nak duit Yami? Yami tak minat tapi boleh tak? Memiliki ciri-ciri untuk menjadi mangsa si Bobby ni. Yami ada ciri-ciri sasaran Bobby. I pernah masuk seni mempertahankan diri sewaktu I masuk dalam Persatuan Isteri. Yami tahu tak? Sekarang ni kan betapa seriusnya. Dia kalau dah pilih Yami sebagai mangsa, Yami tak cukup tanah untuk lari. Mami, dulu kan Yami ada baju taekwondo kat KL. Ya, tali pinggang kuning tapi tak lulus lagi. Yami ingat lagi lah step dia, Mami. Razik, awak dengar cakap saya. Awak jangan hampiri ataupun awak jangan ambil pekerjaan yang menyerupai pekerjaan lama awak, iaitu accountant. Jangan. Jangan. Apa dia buat ni? Masuk formula masalah. Ish. Takkanlah setiap kali Yami bertemu dengan Bobby, Yami kena lari. Why not? Betul lah kan? Lari. Okey, Yami. Mami dah buat keputusan. Lepas ni kalau Yami berjumpa dengan Bobby, Yami kena lari sebelum dia pau duit Yami. Okey, tapi bukan Mami kata kita jangan lari daripada masalah. Macam Daddy. Tak. Ini lain. Okey? Okey, lain lah. Sekarang ni, you berlakon jadi Bobby. Go now! 3, 4, okay. Oh, wow. Hey, you! I nak pau duit you. Oh, dah kenapa pula? Yami! Go! Lari now! Sekarang ni kena lari. Pecutan! Tapi tunggu, biar keluaran produk baru saya. Krim lutut. Iman sampai dulu ya. Kau bersama? Lima serius lah. Okey. Ni TP, Imam, Nabi. Tadi saya ternampak akaun cash flow dalam laptop Nabi ni. Kenapa? Pasal akaun dalam
tu salah. Jadi sebenarnya surau ni baki dia ada 4,000 je. Tulis kat situ 15,000. Jadi memang confirm salah lah. Maksudnya? Maksudnya tak cukup lah nak bayar kontraktor. Setakat kau nak bayar bumbung tu lepas lah. Yang lain-lain tu memang tak cukup lah. Apa pula tak cukup? Cukup lah. Mana cukupnya pula? Kontraktor tu sebut RM9,766 kan? Mana cukup duit ada RM4,000 je. Tak apa. Kalau duit kita tak sampai RM4,000 pun, kontraktor tu mesti bagi kita diskaun. Dia tu orang kampung sini juga kan. Tapi dalam invoice tak tulis diskaun pun. Memang tak boleh kan? Memanglah tak ada. Tapi dia kontraktor tu baik hati. Tak adanya. Bab-bab duit ni, tak kira lah orang kampung ke apa ke, memang berkira ni. Itu aku tak setuju. Itu aku tak setuju. Sebab orang kampung Sinaran ni semua baik-baik hati, kan? Betul. Baik hati. Saya tak nafikan. Abu, engkau tak kesian ke dekat lutut Tok Pengulu dengan orang tua-tua yang datang ke surau ni? Kesian lah, memanglah saya kesian. Aku pun waktu rukuk hari tu. Gitu. Lepas tu telefon. Buat lagi dah. Engkau tengok, Bu. Itu yang susah nak khusyukkan tu. Tak, macam ni. Saya faham. Saya faham sangat. Kalau kita mampu, memang saya sendiri setuju. Tapi ceritanya sekarang ni, kita gunakanlah apa yang sedia ada. Jadi macam ni. Kita buat pilihan. Sama ada kita nak berjimat cermat ataupun kita membazir dengan beli benda-benda yang tak patutnya. Cantik ke? Kami dah buat keputusan. Jadi kami pilih bazir. Ya, tak boleh lah. I memang nampak dengan mata I sendiri tau. Baki akaun tu memang salah. Ini confirm dia, hujung bulan dia tak tutup akaun. Sebab itulah tak betul. Dan I juga akan sediakan ubat kuning, plaster dan juga shoulder untuk setiap titisan air mata Yami. Confirm dia tak akan dapat bayar kontraktor tu. RM9,000 lebih kot. Alah, you just forget it about that lah. You bukannya accountant anymore. No more, this isn't okay. Alah, bila I nampak je cash flow lah laptop Nobi tu, I macam teruja sangat nampak nombor, nampak akaun, nampak cash flow. I rasa macam I nak lari ke sawah padi yang jerit penuh keriangan bila I nampak nombor-nombor, cash flow, akaun semua. Tak ada apa, cuma tak sekarang ni apa yang kita perlu buat untuk anak kita tu? You tell me now. I ada idea. Sekarang ni, Mami nak Yami minta diskaun dengan si Bobby tu. Why not that? Lagipun Daddy pun dah ada ajar. Dia kata kalau Bobby tu datang nak pau duit dekat Yami, senang je. Macam hari ni kan, Yami tak ada duit kan. Yami cakap kat dia macam ni, saya ada buku hutang. Macam hari ni, saya tak ada duit nak bayarkan. Okey, Bobby awak boleh catat dulu, Dul. Lepas ni kalau awak nak minta jadi awak duit ke, nak minta hadiah apa-apa ke, tak apa. Semua tu hutang tapi awak boleh tulis dekat dalam buku. Buku ni? Yes, buku ni. So, dia tulis semua hutang-hutang dalam ni. Lepas tu cakap dekat dia, Dol, jangan risau, Dol. Nanti Daddy saya bayar semua hutang tu. RM20. Nak ambil buku ni. Letak dalam beg. Dalam beg. Nanti. Tu lagi, Mami. Nantilah. Tak payahlah gantung beg dekat beg. Lembik tau tak? Nampak lembik tu tak? Nampak lembik? Mami, Yami tak lembik. Yami sensitif je sikit. Tapi Papa suka buat lelaki sensitif. Hello. Perempuan suka lelaki macho. Miss Daddy? Senarai baja yang saya dapat.